masanid, ataupun orang panggil musnad. Musnad. Musnad ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat, tertib sahabat. Tertib sahabat tu beza pula. Ada yang berdasarkan tertib sahabat ni hak mana lebih dulu memeluk agama Islam, dia akan utamakan sahabat tu. Sebanyak mana hadis dia, duduk di setepak. Lepas hadis dia ni, hadis orang ni pula hak lebih dulu Islam. Ada juga dibuat berdasarkan itu. Ada juga berdasarkan keutamaan kumpulan. Misalnya sahabat 4 kau dulu, lepas tu sahabat 10, lepas tu ahli Badar, lepas tu ahli Uhud. Itu yang diutamakan dulu. Ini berdasarkan ke mana-mana pun berdasarkan sahabat lah, berdasarkan sahabat. Ada juga yang buat musnad ini berdasarkan tertib nama sahabat itu. Nama sahabat. Mana kalau sahabat nama Ahmad lebih dululah, tapi kalau nama nama lain, nama kita kata apa, kita kata Muawiyah ke, kemudian nama Muawiyah, nama Ali ke, sahabat hak nama Uthman ke, duduk kemudianlah, duduk pada ain lah, huruf ain. Jadi huruf alif ni sahabat hak apa ni, nama alif lah, walaupun dia tu kurang utama, tak kira. Yang pentingnya dia nak kumpulkan hadis-hadis seseorang sahabat tu di satu tempat. Jadi kalau kita buka kitab musnad ni senang, kita dah tengok hadis Sayyidina Abu Bakar banyak mana ada, buka setempat tu lah. Tetapi dia tidak teratur lah, macam-macam lah. Mungkin berkait dengan Badi'il Khalq, mungkin berkait dengan manaqib, mungkin berkait dengan hukum. Jadi berselerok lah dari segi isi dia tu tak serupa. Cuma hadis Sayyidina Abu Bakar terkumpul di satu tempat, hadis Sayyidina Umar terkumpul di satu tempat, hadis Abu Hurairah terkumpul di satu tempat. Itu maknanya musnad. Misalnya macam musnad Ahmad, musnad Abd bin Humaid, dan banyak lagi lah musnad-musnad ni. Musnad Abu Nuaim, banyak lagi. Musnad Darimi, musnad Tayalisi, musnad Musaddad, musnad Humaidi, musnad Ishaq bin Rahway. Banyaklah nak sebut, banyak. Boleh kita cari. Ni demo ni apabila sebut musnad saja, orang belajar dia tahu sebut musnad, jenis ni kitabnya. Sebut sunad, jenis ni dia tahu selalu.